Korang perasan tak, daripada zaman tok nenek moyang kita dulu lagi, tak pernah dia yang cakap emas tu murah. Padahal waktu zaman 2000 dulu, emas RM30 saja 1 gram. Sebenarnya kalau dalam fikiran kita ni rasa yang emas ni mahal-mahal sampai bila-bila pun kita tak akan ada usaha untuk cuba alihkan simpanan kita ke dalam bentuk emas. Cuba ubah cara kita fikir, cuba ubah mindset kita. Cuba dulu tukarkan duit simpanan kita ke dalam bentuk emas. Percayalah, kalau lama-lama kita buat benda ni, kita akan dapat elakkan sifat boros kita yang suka berbelanja tu. Sekurang-kurangnya bila kita setiap kali kita membeli, kita nampak hasil simpanan kita daripada penambahan gram-gram yang kita beli. Sekejap, jika anda ingin mula menyimpan emas di bawah bimbingan kami, yang pasti simpanan emas anda dilindungi, patuh syariah dan boleh bermula dengan modal yang sangat-sangat rendah, boleh tekan button follow, like, komen dan save video ini. Kemudian boleh isi form di link di bio yang disediakan. Ingat, simpan emas tidak menjadikan kita kaya, tapi kekayaan boleh dipelihara dengan adanya simpanan emas.